mengalami masalah seumpama masalah constipation ataupun masalah pembuangan air besar ataupun juga disebut sebagai sembelit. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita. Saya Cik Manan, terbelis anda. Kesempatan yang ada ini, kita ingin bincang sesuatu yang sangat penting dalam kesihatan tubuh badan kita, iaitulah berkaitan dengan kolon. Kolon ataupun usus sememangnya satu organ yang bekerja untuk digest ataupun untuk cerna makanan-makanan ataupun proses penghadaman bagi badan kita menyerap zat-zat ataupun gizi yang ada pada makanan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini berapa ramai di kalangan masyarakat kita mengalami masalah seumpama masalah constipation ataupun masalah pembuangan air besar ataupun juga disebut sebagai sembelit. Tahu tak tuan-tuan, daripada masalah kolon yang tidak baik ataupun tidak sehat menyebabkan ada lagi masalah-masalah yang lebih serius sehingga membawa kepada seseorang dedah kepada masalah buasir, masalah gout disebabkan penumpukan ataupun pengumpulan uric acid yang berlebihan. Tuan-tuan, jangan pandang remeh dengan kesihatan usus. Kerana apa? Tuan-tuan dan puan-puan, bila mana usus bermasalah, maka bayangkan bagi yang tidak buang air dengan baik, selalunya akan mengalami simptom. Apa dia? Saya dah jangka. Tuan-tuan pasti beri jawapan yang tepat. Apa dia? Selalu sakit kepala. Kenapa jadi begitu tuan-tuan? Kerana gas yang sepatutnya dibuang bersama dengan buangan air besar telah pun meresap ke bahagian saraf otak yang namanya gas metan yang mengganggu saraf otak. Jadi tuan-tuan, oleh kerana masalah ini merupakan masalah yang besar, saya ingin mengajak sahabat-sahabat, tuan-tuan puan-puan sekalian, alert ataupun mengambil perhatian kepada kesihatan usus. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan satu daripada makanan kesihatan yang penuh dengan serat ataupun fiber, iaitulah yang kita namakan multi mix fiber. Multi pelbagai mix campuran fiber, iaitu serat yang terhasil daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Sebagai orang Islam, benarlah saranan Nabi SAW, iaitu sebelum kita makan makanan-makanan yang heavy, seumpama nasi, seumpama roti canai, maka saranan Nabi iaitu makan buah-buahan terlebih dahulu. Jadi untuk itu tuan-tuan, kita sediakan formulasi yang hebat ini kerana kita peka dengan kesibukan anda. Ada yang bekerja, keluar pagi, balik petang, tak sempat untuk menyediakan satu hidangan, khususnya sayur-sayuran. Untuk sebab itu, kita telah menyediakan serat ataupun fiber daripada sayur-sayuran. Tuan-tuan, di sini tuan-tuan akan dapati wheatgrass ataupun tunas gandum. Untuk apa tunas gandum tuan-tuan? Adalah untuk menyah ataupun menyerap uric acid daripada terjadinya masalah apa? Masalah gout, masalah arthritis, iaitu sengal-sengal tulang dan juga sendi, juga masalah yang selalu dihidapi oleh ramai orang, iaitu masalah batu karang. Sebabnya usus tak bagus, pengumpulan uric acid yang berlebihan, dan begitu juga berapa ramai orang yang mengalami masalah gastrik. Tuan-tuan, ada yang ada masalah GERD. Banyak lagi tuan-tuan kalau kita cerita tentang kenapa usus perlu sihat. Dan selain daripada wheatgrass, kita juga mengkomposisikan remedi ini dengan spirulina. Tuan-tuan tentu faham apa fungsi spirulina yang juga bertindak untuk pembiakan probiotik. Probiotik. Tuan-tuan, pada usus kita ini perlu kepada bakteria yang dikenali sebagai lactobacillus. Lactobacillus sangat penting dalam usus, dalam usaha membantu proses pencernaan ataupun usus kita, kolon kita dapat digest dengan baik makanan itu. Dan tuan-tuan, jangan terkejut bila mana tuan-tuan mengamalkan fiber ini, tuan-tuan akan rasakan keselesaan. Dan perlu sahabat mengesan bahawa berat badan yang obesiti, abang-abang borai makin berkurangan. Kenapa tuan-tuan? Kerana dengan adanya fiber ataupun serat dalam multi-mix fiber ini sangat membantu masalah obesiti ataupun berat badan tadi. Tapi tuan-tuan, apa yang lebih penting dalam kehidupan kita ini ialah kesihatan badan secara keseluruhan, atau ada orang sebut untuk apa? Untuk kesihatan yang optimal. Cara guna macam mana? Senang sangat tuan-tuan. Ambil je satu secet, lepas tu masukkan ke dalam satu shaker, lebih kurang dalam 200 ke 250 air, shake, terus minum. Dilarang menggunakan air panas. InsyaAllah tuan-tuan, berdasarkan kepada produk yang ada ini sudah pun berada dalam pasaran belasan tahun, dan sudah banyak untuk membantu di kalangan masyarakat di luar sana menghadapi masalah yang saya sebutkan tadi, masalah gout, masalah constipation, masalah uric acid yang berlebihan, masalah gastrik, masalah GERD, dan banyak lagi tuan-tuan. So, sebab itu saya selalu sebut, sihat itu murah, tapi bila dah mahal tuan-tuan, bila dah sakit, tuan-tuan terpaksa berbelanja besar. So, beramallah
dengan multimix fiber. Anda mesti cuba kerana ianya sangat baik untuk kesihatan anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.